Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tak boleh dibayangkan hari yang bonda dah tunggu selama ini dah sampai di mana bonda nak perkenalkan PMC Ultra atau Ultra PMC Plus 6. Kenapa? Sebab selepas beberapa batch PMC untuk membawa manusia kepada kasih sayang tanpa syarat, bonda merasakan inilah waktu ketikanya bonda ingin memperkenalkan cara hidup di dunia sementara ini dengan tenang, bahagia dan mempunyai tujuan dan faham. Sebab bonda perhatikan selepas nak mencapai umur 63 tahun, menjadi doktor dah sejak tahun 85, ya, dan menjadi pakar mata, dah cek mata orang hampir 30 tahun sejak 91, bonda dah nampak pattern manusia. Bonda jumpa manusia sebagai pesakit mata, sebagai ahli masyarakat, dan bonda rasa kalau kita jelas pada picture kehidupan ini dari perspektif bonda, ya, bonda bukan kata ini betul semua, tapi ini pendapat bonda ialah apabila kita faham cara kita hidup dengan melihat alam ini. Kalau kita renungkan balik, bonda nak ulang sekali lagi, ya. Kita semua faham bahawa kita datang daripada alam roh yang daripada Allah Azza wa Jalla, kemudian dimasukkan roh ke dalam rahim ibu kita di alam rahim yang tetap waktunya 9 bulan 7 hari, dan kini kita di alam dunia yang kita tidak tahu berapa lama. Dan kita dalam masa yang pendek inilah kita ada tugas yang penting, iaitu mengenal Allah, mengesakan Allah, menjadi hamba Allah dan khalifah yang bermanfaat. Memang macam banyak tugas itu, kan? Sebab akhirnya kita akan kembali ke alam barzakh, kita akan kembali kepada rahmatullah, dan kita daripada barzakh ke alam kiamat, dan akhirnya kerjaan sebenar masuk syurga Firdaus. Memang kalau cakap macam senang saja, tetapi alam dunia yang sekejap inilah yang bonda nak tekankan. Kenapa bonda kata Ultra PMC Plus 6 ini? Baik, perasan tak belakang bonda tu gambar apa? Bonda rasa yang menonton mesti tersenyum, kan? Wah, cantiknya. Ada air terjun, terbayang kan kita mandi dekat air terjun, kan? Ini air bestnya. Kita berenang pula, kita piknik. Dan bonda rasa tak ada orang tak suka air, betul tak? Budak kecil suka main air. Mata sihat sebab ada air mata. Kalau air mata kering, mata tak sedap. Kalau kita tak dapat minum air, kita dahaga. Dan air ni satu benda yang sangat penting. Kalau tubuh manusia 70% hingga 80% air. Kalau ambil bumi yang kita tahu sedikit ni pun 70% dia air. Jadi, boleh nak kenalkan maksud ultra, kehidupan ultra, hidup sebagai air. Apa kita faham tentang air itu? Air ini satu benda yang pertama sangat bersih, jernih, lembut, fleksibel, menenangkan, dan air boleh pergi setinggi-tinggi kepada air terjun dan serendah-rendah kepada sungai. Walau di mana air berada, tetap ciri mereka tidak berubah. Tetap bahagia dengan diri dia. Air itu agaknya bahagia kalau dia tahu dan membahagiakan orang yang melihatnya. Dan perhatikan, air ini juga dia pergi ke bawah rendah dan memberi manfaat. Dia boleh menyelinap ke mana saja. Tak ada tempat yang air tak boleh masuk. Kalau benda yang solid, mungkin udara, mungkin payah. Tetapi air dia menyelinap pelan-pelan. Dan air setitis demi setitis demi setitis akan menyebabkan lekuk di batu yang dilalui. Dan air juga, anak-anak semua, dia ini suatu struktur yang kalau kita dalam sungai itu, kan, perhatikan air sungai. Sungai itu dia ada
cause dia. Dan air ni diikut je sungai tu. Tak pernah pula nak go start. Dan air ni boleh move on saja. Dan sungai ini, walaupun orang lempar sampah dan sebagainya, dia terus saja berjalan. Bunda rasa dengan metafora bunda, you orang nampak, wow, dah faham bunda nak cakap. Sebab bila kita bayangkan diri kita sebagai air, maka kita tahu apa maksud ultra. Kehidupan ultra itu, yang akronimnya bunda kata apa? Uzlah, letting go, takwa, refleksi, dan akhirnya akhlakul karim. Okay? So, bila kita kata ultra, yang bunda nak cakap air ini lagi ialah, bunda nak sebut pada you all bahawa air ini mereka suatu bahan yang kalau tak ada tak boleh, dan air jugalah kita manusia datang daripada air, setitis air mani daripada ayah kita. Dan semua kehidupan bermula dengan air. Dan kalau dari segi dalam badan kita pula, kalau terlampau banyak air dalam paru-paru, maka akan lemas. Kalau rosak buah pinggang, air tak dikeluarkan pun akan lemas. Maknanya air dan bagaimana peranan itu menentukan status kehidupan seseorang. Dan tentu kata pula kadang air itu dia okey, tetapi kadang ada air itu dia jadi tsunami, dia jadi bah. Kenapa tu? Bila air tidak terurus, meletup terlampau banyak. Macam itulah yang boleh kenalkan dalam ultra ini, konsep hidup dengan air, iaitu kita menjadi lemah lembut, jernih hati, fleksibel, merendah diri, boleh pergi ke mana-mana, dan berkesan dengan secara perlahan istiqomah boleh mengesankan kehidupan. So apa kata anak-anak semua, kenapa bonda sangat menekankan ini istilah hidup di dunia ini? Kalau kita ada metafora kehidupan, filosofi kehidupan, maka kita akan lebih jelas. Kita boleh faham di mana kita berada. Dan dalam ultra ini, bonda memperkenalkan suatu model yang dibuat oleh seorang clinical psychologist, Dr. Rahmat Abdullah, yang mengenalkan model soul dalam seorang insan. Bonda perkenalkan di mana akhirnya yang bonda nak daripada ultra ini ialah walau apa berlaku dalam hidup kita, kita tahu kenapa berlaku dan ke mana kita nak pergi dan nak tahu bila kita salah atau betul. Ya, model yang dikenalkan ialah di mana, cuba fikir macam ni sebagai introduction. Kalau kita lihat pada diri kita, kita ada fizikal, ya, kita ada akal kita ada qalbu kita, dan kita ada ruh kita. Dan model 4 ini yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, inilah model yang dibesarkan di mana kita, model yang mengatakan kita roh datang daripada Allah, dan roh kita ni, diri kita ni sama ada roh atau nafsu. Nafsu ni pula terbagi kepada 3, amarah, lawamah, mutmainnah. Dan nafsu ni ditarik ke bawah kepada sifat kelalaian oleh syaitan, dan kita hendaklah berusaha dalam apa kita lakukan dalam ultra ini. Bonda nak mengajak diri bonda dan anak-anak menaikkan kepada kita ke alam untuk kita ke alam fitrah kita, sebab kita lahir sebagai fitrah. Tetapi apabila kita balik, syaitan mula membisikkan kita, menarik kita ke bawah, hidup kepada ego dan berbagai bagi aspek lagi yang bonda akan tunjukkan kontra pada you all. Bahawa akhirnya kita faham model ini, then kita tahu aku sedang menuju fitrah, aku sedang menuju ghaflah, aku sedang menuju nafsu mutmainnah, aku sedang turun kepada nafsu ammarah, dan aku sedang ada sifat-sifat yang muhlikat, yang tidak baik. Aku ada sifat munjiat yang baik, dan aku harus melakukan jihadun nafs, aku mesti melawan nafsuku, dan aku harus melakukan pembersihan jiwa, boleh sebut tazkiyatun nafs. So ini bonda akan kenalkan pada kelas seterusnya, tetapi bonda nak you all duduk dan renungi, hayati, bayangkan air, dan tak ada air yang tidak mengindahkan kehidupan.
Okey, so Bunda harap you faham apa konsep Bunda ini. Bunda doa sangat bahawa apa yang kita lakukan ini insya-Allah mendapat hidayah, dan Bunda doa anak-anak Bunda diterangkan hati, diberi kelapangan jiwa dan waktu untuk menentukan kita akan bahagia. Assalamualaikum.